Aku pelik lah. Arisa mana? Dah 3 hari dah tak ada. Macam join kumpulan silat je. Dia tu stres. Hari tu kau tahu, aku call dia boleh cakap apa tahu? Mina jangan call aku cemas. Pasal dia sini tu. Kau ingat tak hari tu? Dia tolak troli. Orang karap buku You trauma Kalau troli pun tak stabil, kereta dengan motor macam mana? Itulah. Alah korang ni. Aku dengar lah apa korang cakap tu. Walaupun aku tak nak pun dengar. Kami bukan mengutuk Arisa. Kami menilai dengan kasih sayang. Yalah sangat kau. Tak, tu bunyi kedai mak abang kau. Dia Iman dia rempit. My little sister Arisa. Ni, aku dengar kau ada masalah ni. Cuba kau dengar aku cakap ni. Apa? Kalau kau dengar, confirm masa ban kau jamin. Tak nak aku. Dia break ke? Dia panggil jing. Weh bang, kita ni kan dekat tempat awam. Cubalah kau jadi manusia normal sikit. Dia cakap mohonlah mak rempit brother. Kena tunjuk belang. Baru orang pandang. Selekeh-selekeh je lah kau ni. Musa. Kau esok nak ambil lesen kan? Kau mesti takut betul tak? Okey, tak apa. Aku sebagai abang kau, dah settle lah semuanya. Aku kenal abang JPJ ni. Okay? Aku ada connection dengan dia. Jadi, kau berkata, tak payah nak pusing-pusing. Kau just datang, lepas tu, dah. Settle. Dia ada ni kau ni bang. Dia macam kenanya je aku mah. Dia macam tanya je. Jangan ikut Arisa. Selalu ni kat dalam dunia ni. Jaranglah yang halal. Alah, leceh-leceh lah korang ni. Dah lah Arisa, jom. Kau aku. Habis keluar. Iman, lesen sihat Kau baik ni punya. betul. Ni baik dah cocok lah. Bang, aku salah lah kau macam ni. Tak apa, dia lesen-lesen ni buat syarat je. Apa ni tau? Ini betul detai. Kemudian kamu tak ada ni. Betul. Okay lah, cerita lah. Okay. Tangan aku shaking lah. Tapi kalau dapat putih ni, harga syurga juga. Baik duk. Ikut-ikut. Min, tak sedap hati lah. Kau tengok tu abang aku. Dia bawa motor, masih nak pergi final destination tu. Kau tengok tu. Dia dah berdiri atas motor. Dia ingat apa? Motor helmet ke apa? Allah, dia tu nak bunuh diri ke apa? Tak sayang nyawa betul. Aku rasa nyawa aku ni macam nak terbang. Walaupun dia tu duduk kat luar, aku duduk dalam kereta. Aduh. Oi, engkau pun tak stabil. Jangan suruh adik kau ikut lah. Muka. Apa lah macam tu? Jom Aisyah, follow aku Aisyah. Oi, engkau pun tak stabil. Jangan suruh adik kau ikut lah. Tengok tu. Okay.
IC lesen esok siap kot. Masalahnya awak bawa motor hari ni. Hentikan sekarang. Duit pun tak nak kat kau dah bang. Berani dengan siasat di bisnes sekarang ni. Saya tak buat lah semua ni. Apa ni? Saya bertingkah lah. Nipu je semua ni. Betul ke tak buat tu? Ni apa? Maaflah Alisa. Sikit aku boleh tolong kau tadi. Kau nak tolong aku kan bang? Macam nak bawa aku pergi neraka tu yang paling dalam sekali tu. So, apa plan kau sekarang? Dengan lepas apa yang jadi? Macam lawak pun ada kan? Tak ada dah. Aku nak belajar dah betul-betul. Ya aku dah tak nak gila main shortcut ke. Main abang-abang ke ada-ada pun tak nak. Trauma. Baguslah macam tu. Aku boleh jadi passenger kau. Aku ajar teori je. Tapi jangan tanya yang pelik-pelik, okey? Aku pula Risa. On bila perlu je. Apa hal kau nak horn aku pula? Aku drive je. Bukan aku kat DJ remix sampai dengar kat luar.